يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا Saya nak wafatkan di sini izin Muslimah Surah Al-Baqarah 5 akan mengajukan lawatan ke Zaidah Industri pada 4 سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang berusaha mengurusi surau Taman Padang Mewah, yang berusaha Ketua Muslimah Surau Taman Padang Mewah, yang dihormati Ustazah Isfania dan suami, serta seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana teramat dipetik garis di tepi titik. Doa dibaca mendapat memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Dijemput Imam Azhar untuk membaca doa. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada pengacara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertamanya saya nak ucapkan selamat datang ke surau kami Ustazah Isfania, dan syukur alhamdulillah kita dapat bersama berkumpul pada hari ini untuk Ustazah berkongsi ilmu bersama kita semua. Tahniah kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Saya rasa Ustazah tak perlu diperkenalkan sebab selalu kita nampak dia dekat TV Al-Hijrah kan. Memang kata tak asing lagi lah di kalangan kami semua. Jadi saya tak nak memanjangkan masa, jadi saya serahkan kepada MC. Terima kasih semua ya. Sudah diketahui, mohonlah kita semua dengar dan ikuti. Dipersilakan Ustazah dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kumpulan penggerak AJK Musliman. Seterusnya yang dikasihi perempuan, tuan-tuan yang merupakan tetamu-tetamu Allah dalam surau Taman Padang Mewah hari ini. Apa khabar semua? The world is getting older, but Al-Quran is getting younger. Oh, terkebir-kebir saya tu. Betul, kita tak pernah terfikir macam tu Muhammad. Tapi dia terfikir gagasan Al-Quran itu semakin muda. Maksudnya semakin relevan. Dunia ini yang semakin tua, tapi Al-Quran menjadi semakin muda, semakin relevan. Cerita berkenaan tentang, katalah, media sosial. Dalam Al-Quran, tengok lagi dah awal lagi Al-Quran dah beritahu kepada kita kan, apa-apa yang datang fatabayyanu
Lepas tu dalam surah Al-Hujurat, keseluruhannya semua cerita tentang adab, tentang kita punya prinsip sewaktu kita bermedia sosial. Syukur, tapi rupanya Allah tak pandang bersyukur itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab syukur, sabar, ini satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat yang popular. Saya rasa ramai yang boleh ingat dan hafal. Saya baca sikit dia baru boleh sambung. Ba'da a'udzubillah minasyaitanir rajim. La in syakartum ya la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu sabar, Masya Allah, betul. Oh, tidak faham itu sabar ya. Baik, kita ni buat usahakan sesuatu, kita nak pergi haji, contohlah, kita nak pergi haji, kita dapat merayu, tak dapat sampai sekarang. Apa yang perlu kita buat? Sabar. Tapi merayu lagi tak? Merayu, betul, itulah dia sabar. Sahabat boleh balik dah. Syukur tu cukup sahaja kita kata syukur ya Allah. Ya, jadi di sini ada beberapa yang kita boleh lihat dan nanti kita sama-sama kupas peranan yang kita boleh mainkan pula dalam konteks syukur. Baik. Tadi yang pertama, orang-orang yang bersyukur ni mestilah orang yang beriman. Dia beriman dulu tuan-tuan. Dia kalau tak beriman tak jadi. Itu nombor satu. Syukur ini kalau nak diterima, dia mesti orang itu beriman dulu. So kalau tidak beriman, dia tak bersyukur. Kalau dia bersyukur, syukur dia itu tidak diterima. Macam mana tu Ustazah? So apabila kita beriman, kita mempunyai tiket. Alhamdulillah. Jiran sebelah kita kiriman siapa? Allah. Kemudian anak-anak kita kiriman siapa? Allah. Siapa yang business women kat sini? Ustazah, hari ni saya dapat klien dari neraka. Kan dalam TikTok tu selalu ada kan, penyewa dari neraka, jiran dari neraka. Semua dari neraka, macam dia pernah pergi neraka. Ya, tapi itu istilah lah, nak kata susahnya. Tapi Masya Allah, semuanya dia bakal menjadi nikmat kalau kita nampak ia adalah sesuatu nikmat. Perempuan, satu masa tu saya tengok video ni berlaku di China. Ada budak ni umur baru berjalan, baru pandai berjalan berlatih. Dalam agaknya kalau berjalan ni ada 2 tahun tak kau? 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Ada baru pandai jalan jatuh macam tu. Terlepas daripada mak ayah dia. Jadi video ni dia tunjukkan CCTV. Jadi ada CCTV daripada bangunan. So budak ni jalan keluar, jatuh, bertatih. Puan-puan, memang jatuh dalam lubang. Tapi lubang tu cetek lah. Nampaklah dia tu tertiarap di situ. Waktu dia tertiarap, lohi macam tu. Selamat tak budak tu? Selamat. Dia menangis sebab jatuh. Duduk kat situ menangis jatuh. Waktu tu saya pandang, saya kata Alhamdulillah dia jatuh. Seandainya Allah tak takdirkan dia jatuh, dia akan kena lenyek, kena langgar dengan lori umat. Tapi itulah cara Allah menyelamatkan hamba-Nya. Dia jatuhkan kita, dia sakitkan kita, dia terlengkupkan kita, dia buat kita kehilangan balance, keseimbangan. Tapi betul-betulnya untuk menyelamatkan. Kita sentiasa sibuk dengan benda-benda yang baik. Jadi mudah-mudahan itulah Allah sibukkan hati kita dengan baik. Sebab hari ini kalau kita tak sibukkan dengan sesuatu yang baik, notification Instagram kau pandai Instagram kan? Tengok Instagram kawan kita hujung minggu pergi ke masjid, bercuti
Bukankah elok kalau kau sebut la haula wala quwwata illa billah? Disebut tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan semata-mata dengan Allah. Jadi kalau orang nak puji, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau tak nak sangat cakap, nampak dalam dia, tapi hati tu sibuk baca la haula wala quwwata illa billah. Hati kita sibuk. Kemudian yang kedua, sentiasa memandang kejayaan itu dari Allah. Is there any shortcut for man? I am a man. Is there any shortcut? Dia nak shortcut juga. So lepas tu dia kata, why man doesn't have shortcut? Pergi juga macam buat perempuan. Sebab hadis tu kata untuk perempuan, ila sallatil mar'ah, perempuan, lelaki tak ada. Patut baru terfikir perempuan dengan lelaki ni dalam soal untuk taat beribadah ni, mana yang lebih mudah? Lebih mudah lelaki ke perempuan? Lelaki. Dia nak sembahyang, azan dekat surau, dia tinggalkan rumah, dia tak ambil wuduk lagi sampai sini. Kat mana-mana belahan surau dia boleh ambil wuduk, tak ada mahu boleh pakai air wuduk mineral. Perempuan tak boleh, dia kena cari tempat sembunyi nak ambil wuduk. Betul kan perempuan? So kemudian dah ada tempat sembunyi, boleh terus ambil wuduk? Boleh terus? Tak boleh, kena buka tudung dulu. Lelaki tak perlu buka tudung, sokok pun dia sangkut dia. Dekat ubur-ubur je. Nah, perempuan tak boleh. Kita kena buka stomat lagi, stokin lagi kan. Kalau tudung perempuan, tudung sarung macam ni, kat sarung senang, macam tinggal buka serkup lagi pula kan. Lapisan satu lagi. Kalau macam saya perempuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu tak ada tudung potong sambung. 7 paku kena buka. Dah buka semua kan, pakai bedak kan. Kena cuci dulu, ambil tisu, bersihkan. Alih-alih tak pasal-pasal, imam rakaat keempat baru kita boleh masuk. Bersyukur, jauhi ujung, jauhi takabur. Kita dah sebut tadi tu kan, tulis balik. Lepas tu yang kedua, dan tulis syukurnya. Alhamdulillah. Saya tutup perempuan dengan satu kisah. Kalau ada soalan nanti kita tanya. Saya pergi ke Syria. Saya memang pergi mana-mana saya akan bawa cerita ni. Saya berulang kali, lebih daripada 10 kali saya cerita perempuan. Tapi kalau perempuan dah dengar tu, tak apa, ulang balik. Sebab bila dengar cerita ni, saya terasa sangat betapa kerdilnya kita dalam bersyukur. Insan hebat ini, dia mampu bersyukur di saat sepatutnya dia bersabar. Dia ini orang Syria, pelarian, duduk dekat sepadan tunan. Kemudiannya kenapa sampai ke situ? Sebab dia koma, dia tercedera, kena serpihan bom, tercampak, tengkorak dia sebelah sini atas pecah, sebelah badan dia. Bila dia jaga dari koma, keluarga dia semua dah balik ke tanah Syria besar. Dia masih lagi dekat hospital di Lebanon. Tinggal isteri dia dengan 2 orang anak perempuan yang kecil lagi. Dia tak boleh masuk sebab pintu Syria dah ditutup. Jadi dia tersadai di Lebanon, duduk dalam kemah-kemah pelarian. Saya beruntung Allah takdirkan jumpa dia. Waktu saya jalan, 3 ke 5 langkah saya, dia baru 1 langkah. Sebab dia jalan tu dia seret. Kaki kanan dia tu jadi tongkat. Kaki kanan tu ke lumpuh, tangan kanan terbulan.
Dia tarik kaki kanan jadi tongkat, lepas tu baru dia injakkan kaki kiri, gerak. Tarik lagi kaki kanan, gerak lagi perempuan. Saya tengok keadaan dia tu, saya kata, ya Allah Tuhan, nak puji dia kan. Tuhan kan lupa sebelah. Kita nak ingat orang yang kena stroke, lupa sebelah perempuan kan. Macam mana jalan? Tapi Tuhan boleh jalan. Jawapan dia, waktu tu macam saya rasa kena terpeding orang lama. Kenapa tengok yang tak okey? Kenapa tak tengok yang okey? Oh, memang kena lupa. Sebab kita duk selalu tengok benda yang tak best gitu kan. Kenapa tak tengok nikmat? Dia kata jangan tengok yang itu, tengok yang hidup lagi. Yang hidup yang masih, jangan tengok yang lumpuh. Subhanallah, cara dia berfikir. Jangan tengok yang ini, tengok yang ini. Sampai ke rumah dia, kosong, tak ada apa-apa. Mak kan. Lepas tu kita belanja makan sesama dengan dia, anak-anak dia. Saya sebut suap anak dia perempuan. Lepas tu nak tanya lagi, ni Ustazah ni nak tanya lagi. Berserta dengan saya seorang doktor filosofi ke doktor PhD lah. Jadi saya pun tanya, Tuan kan dah luka macam ni, tak lupa semalu, Tuan terpisah daripada keluarga besar, Tuan tinggal ni dengan anak-anak dan isteri Tuan kat sini, tak ada tempat pekerjaan, tak boleh nak bekerja. Kadang-kadang waktu tu tidak dibenarkan pelayan bekerja sebab orang tempatan pun tak ada kerja. Jadi Tuan tak tahu nasib Tuan macam mana di sini. Anak-anak tak ada pelajaran pendidikan, isteri Tuan pun tak boleh nak buat apa. Tuan hanya hidup dengan bantuan orang lain. Tangan Tuan berada di bawah. Saya tahu sebab saya tahu daripada jawapan dia tu, dia mesti orang yang hebat. Saya nak dengar apa dia punya jawapan. Doktor PhD tu cupit saya, Ustazah soalan tu kibat. Macam dia buat sama soalan tu kan. Tapi memang dia agak mencabar takdir soalan tu. Dia tarik nafas. Lepas tu dia senyum. Dia cakap dalam bahasa Arab, Maja'ab namanya. Saya dengar Ilmi macam manis. Maja'ab nama, apa yang datang daripada Allah adalah sesuatu yang manis. Terus bahasa Inggeris, sister, whatever comes from Allah is beautiful. Saya masa tu nak menangis buat. Kita tunggu ni apa jawapan dia. Tapi dia bersyukur dalam penderitaan dia. Whatever comes from Allah is beautiful. Walaupun penting, walaupun tak ada orang tua, tak ada keluarga, tak ada makanan, walaupun tak ada pekerjaan, hina diri dia, maruah dia. Tapi dia kata, if this comes from Allah, it is beautiful. Cinta besar pada Allah. Dan dia melihat dunia ini sebenarnya adalah tempat ujian. Dan dia tak nampak apa yang ada pada kita, pada kelebihan, kekayaan itu lebih. Sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Kita telah sama-sama mendengar pengisian kuliah yang bermanfaat pada pagi ini. Semoga apa yang kita perolehi pada pagi ini dapat digunakan di rumah dan kehidupan seharian kita. Salatun wa salam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad, ataita bis salam wal huda Muhammad Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad.
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام